So Shakely merupakan salah satu syarikat yang diiktiraf. Okey, saya bagi contoh lah selain daripada Amway kan. So kita ni antara salah satu trusted company lah. Jadi kita ni tak perlu lagi ragu-ragu nak sharekan kebaikan Shakely, nak sharekan peluang-peluang Shakely, nak sharekan tentang kebaikan Shakely dekat orang luar. Sebab apa? Kita bukan company yang baru hari ni bertapak di pasaran. Okey, kita adalah company yang dah kukuh, yang dah bertahun-tahun, lebih berpuluh tahun berada di Malaysia dan juga pasaran dunia. Alright. So kita punya apa tadi, multivitamin pertama kita pun dah 100 tahun kan. So memang orang kata kalau produk Shakely ni memang tak selamat, macam mana boleh bertahan lama dekat pasaran dunia ni. Betul tak? Okay, sebab saya pernah tahu. Hari tu saya pergi branch dekat Shakely, branch Shakely dekat JB. Okay, setuju Mas Amir, betul kan? Saya walk in dekat branch JB. Lepas tu saya terjumpa ada seorang makcik ni, dia tengah cari-cari barang tau. Saya ingatkan dia belum ahli. Saya tanyalah, makcik nak cari item apa? Dia tu nak belikan cucu dia ESP. Cucu dia baru first time nak cuba ESP. Saya cakap lah, okay, ESP tengah ada promo kan. Sekian harga. Makcik dah ahli ke? Oh, makcik dah ahli dah. Kata dia dah lama dah makcik join ahli. Lepas tu korang tahu tak makcik tu keluarkan apa? Dia keluarkan kad. Kad macam mana macam business card, tapi tu under Shakely punya. Maknanya dia dah join Shakely tahun 1990 lebih. Lebih kurang waktu tu saya baru lahir kat dunia. Makcik tu dah join Shakely dan kad yang dia join tu masih ada sampai sekarang. Ya, kad warna hijau. Saya pernah ambil dia punya gambar hari tu. Kad warna hijau. Kan, Master Umi pun dah 96. Ya betul, dia lebih kurang macam tu. Bayangkan makcik tu daripada tahun 1990 lebih sampai sekarang 2025 masih setia. Dia tak buat Shakely tau. Dia tak buat bisnes Shakely. Tapi dia hanya consume Shakely sahaja. Saya pun ada kad tu. Iya ke? Apa ni? Dia tak buat bisnes Shakely. Dia hanya consume sahaja. Dan time tu dia bawa cucu dia pula untuk cuba Shakely, untuk cuba produk Shakely. So kat sini kita dah boleh nampak. Apa ni, Shakely ni adalah salah satu orang kata company yang sangat kukuh dekat Malaysia. Sampaikan orang kata yang dah pangkat nenek saya pun masih setia nak konsum Shakely. Kan, kalau memang betul lah Shakely ni tak bagus lah, apa MLM yang menipu orang bawahan lah, takkanlah masih kukuh sampai sekarang. Betul tak? Ya, ramai pengguna. Ya betul. Sekarang kad kita dah bentuk digital lah. Tapi yang makcik ni punya memang saya nampak, saya terkejut sebab yelah saya join 2017 kan. Bila nampak dia punya kad tu rasa macam bangga. Ish, bagus makcik ni. Walaupun dia tak buat bisnes tapi dia setia consume Shakely. Walaupun dekat luar sana orang kata ada je kan suplemen brand-brand lain kan. Tapi makcik ni still setia memilih Shakely. Lepas tu dia turunkan pula dekat dia punya cucu pula kan. Dia tegur saya, awak buat Shakely ke? Ke awak cuma consume? Saya buat Shakely makcik. Baguslah, teruskan, dia gitu kan. Masih muda ni teruskan buat bisnes Shakely ni. Makcik ni tak larat nak buat bisnes Shakely. Makcik cuma nak consume saja, kata dia gitu kan. So memang orang kata kalau umur saya panjang, mungkin saya pun macam makcik tu lah nanti kan. Dah sampai dah berumur pun saya masih lagi dengan Shakely, insyaAllah. Saya tak tipu tau. Bulan lepas saya ada seorang customer daripada brand A, Amway. Kan dia brand Amway. Dia dah pernah consume dia punya protein kita punya protein powder dia macam ESP dia tu kan. Dia orang kat sana banyak flavor. Tapi customer saya ni dia tak boleh telan sebab dia tu terlampau manis. Sebab dia tengah pregnant time tu. Dia tu yang brand sana punya terlampau manis. Dan dia risaulah, takut dia tengah pregnant ni dia kena GTM kan. So dia ternampak nombor saya dan dia tanyalah produk Shakely punya ni manis tak? Dia punya kita punya ESP tu, dia tahu dah ESP kita ada 3 flavor kan yang baru. Dia kata manis tak? Dia kata tak mana, kita punya GI kita rendah. Sesuai untuk ibu yang tengah pregnant. Macam itu kan. Lepas tu tahu tak, bulan lepas dia beli, bulan ni dia beli Racevi dengan Vivix dengan saya. Kan macam orang kata alhamdulillah lah, daripada brand yang sana, brand A, sekarang dipilih brand S pula. Kan. Try Vivix. Kan. So saya rasa macam alhamdulillah lah, daripada ke sana dia terus ke sini pula. Alhamdulillah. So
Tapi saya memang dah saya terus alihkan dia lah. Saya daftarkan dia ahli daripada bulan lepas lagi. So bulan ni senang lah dia dah beli VV 3 kan. Terus dapat cashback. Okay, so jangan nak ragu lagi, jangan lagi nak malu-malu nak promote Shakely sebab kita dah diiktiraf under, kita dah berdaftar under DSAM lah. Okay, so syarikat jualan langsung dekat Malaysia ni. Alright. So, yang ketiga, kita ni apa lagi kekuatan Shakely? Kita ada unlimited income. Kan ni semua dah tahulah. Income kita ni kita boleh design sendiri nak berapa banyak income kita. Nak 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka pun boleh. Saya hari tu pergi mana? BLNC ke atau mana saya pergi hari tu ada seorang mak dia tu, ada seorang master ni, Shakely pernah bayar seorang master tu, dia punya bonus paling tinggi. Berapa banyak sangat. Saya sampai rasa macam tak masuk akal. Macam serius sebulan Shakely bayar sebanyak itu untuk seorang master. Tapi rupanya memang Shakely ni tak tipu. Memang inilah yang Shakely dah orang kata yang Shakely bayarkan untuk apa dia punya setiap SID dia. So kita punya income ni orang kata unlimited. Berapa banyak yang kita nak kita boleh dapatkan lah untuk bulan tu. Tapi orang kata of course lah tak senang-senang macam tu. Betul tak? Tak senang-senang macam itu. Kita kena lah usaha juga. Okay, sebab apa dalam Shakely ni kita ada sekali passive income. Okay, dia ada untuk car bonus, kita ada apa lagi untuk coordinator bonus, master coordinator bonus untuk efek apa. Lepas tu untuk key coordinator bonus kan. So ada banyak tu punya bonus. Lepas tu daripada LB1 sampai LB6. So sangat banyak kita punya income. Okay, so selain daripada income juga ni, okay, selain daripada bonus yang kita dapat setiap bulan, Shakely ni pun dia ada tawarkan apa? Car bonus kan. Dan juga dia ada tawarkan juga trip percuma. Trip percuma setahun 2 kali. Kita ada untuk regional trip dengan juga international trip. Bulan depan kan, bulan depan international trip. Mereka yang layak akan pergi ke Turki dan Kapadokia kan. So memang orang kata sangat-sangat best dan sangat-sangat seronok lah bisnes Shakely ni kan. Sebab saya dulu tak tahu. Memang saya first time jual Shakely, saya punya upline hanya cerita tentang bonus sahaja. Dia tak ada cerita pasal tak ada cerita pasal car bonus, tak ada cerita pasal trip. Jadi saya tak tahu. Bila saya dah masuk ke Shakely, dah lama beberapa bulan macam tu, saya punya super upline baru ceritakan pasal peluang-peluang yang ada dekat Shakely ni. Okay. Itulah antara kekuatan Shakely. Sebenarnya ada banyak lagi lah kekuatan-kekuatan Shakely kan. Tapi ini antaranya. Alright. So kita nak masuk seterusnya. Apa dia? Flexibility of the business Shakely ni lah. Flexibility yang ada dalam business Shakely ni. Alright. Dalam bisnes Shakely ni, okay, sebenarnya, ya, korang, saya sebenarnya, setiap kali master minta tolong buat sharing je, mesti sesama. Okay, so flexibility of the business Shakely ni. Okay, apa lagi yang buatkan saya tertarik dengan business Shakely ni? Sebab business Shakely ni sangat-sangat fleksibel. Okay, sangat-sangat fleksibel sebab apa? Antaranya work anywhere and anytime. Kita boleh buat dekat mana saja dan bila-bila masa. Alright? Okay, kita tak perlukan kedai fizikal. Okay, kita hanya perlu ada handphone dan juga internet. Betul tak? Kita punya bisnes kita ni hanya perlukan laptop dan juga internet. Tak ada internet susah sikit lah. Okay, tapi kena ada internet dan juga handphone. Alright, dan bila kita ada dua ni, kita dah boleh buat dah bisnes kita kat mana-mana. Hujung jari pun kita dah boleh buat. Dah ada handphone, kita dah boleh buat posting. Dah ada handphone, kita boleh buat content. Betul tak? So memang orang kata kita punya bisnes ni Alhamdulillah mudah saja. Tak perlu nak buka kedai, tak perlu nak sewa tapak kan, tak perlu. Alright, tapi dan kita punya juga ni boleh dibuat secara online ataupun dibuat secara face to face. Mungkin kalau macam saya ni, saya tak boleh nak buat face to face sebab saya ni orangnya pemalu. Saya orangnya pemalu, tapi bila dah berdepan, bercakap tu tak mau berhenti pula gitu kan. Tapi nak mulakan tu malu. Tapi saya lebih selesa untuk buat online. Jadi business Shakely bagi saya sangat sesuai sebab uh, bila saya duduk rumah pun saya boleh buat saya punya apa orang kata,
saya punya konten, saya boleh buat sale kan. Mudahlah orang kata. Bila-bila masa kita boleh buat. Even kalau contohnya lah, macam kita punya upline kita yang nak pergi trip bulan depan ni, even dia orang bercuti pun, dia orang tak perlu nak tutup dia orang punya bisnes ni. Dia orang tak perlu tutup dia orang punya bisnes. Dia orang daripada Turki pun dia orang boleh buat dia orang punya bisnes kan. Boleh close sale lah, boleh buat submit order lah. Betul tak? Jadi itu yang buatkan saya rasa tertarik sebab bisnes ni sangat-sangat mudah. Okay, so sesuai untuk ibu-ibu yang bekerja ke suri rumah macam saya, student kan, atau sesiapa yang tengah busy tapi nak cari side income, ini memang sangat-sangat mudah. Sebab dulu saya pun dah 8 tahun. So 5 tahun saya buat Shakely ni selama part time. Maknanya bekerja sambil buat bisnes Shakely. Time tu pun saya boleh run saya punya bisnes sambil bekerja. Lagilah sekarang kita full time, lagilah mudah. Betul tak? Okay, seterusnya low capital and low risk. So kita punya ni maksud dia kita tak perlukan stok yang banyak. Okay, tak perlukan stok ataupun tak perlu sewa kedai dan kita ni tak perlu nak keluarkan modal. Itu yang paling penting. Kita punya apa yang kita perlu keluarkan? Kita hanya perlukan bayar yuran RM35 sahaja. Itu pun kalau you bijak boleh dapat free membership. Kumpul order member sampai 100 UV boleh dapat free membership. Tak perlu bayar RM35. Betul tak? Tapi zaman saya dulu, 2017, tak silap saya bayar 69. Yuran ahli RM69 dan dapat satu bag, dalam itu ada buku, price list semua tu dalam tu lah. Tapi sekarang tak ada kan, RM35 saja. So nak dapatkan price list ke apa semua tu dalam website saja. Betul tak? So kita punya pendaftaran tu sangat mudah. Okay, bayaran ahli RM35. Paling murah. Paling murah RM35. Okay, saya kan ada ternampak satu sharing daripada brand lain. Nak join untuk makan sendiri harga lain. Nak join untuk jadi bisnes macam jadi apa dia orang panggil business ambassador gitu itu harga dia dah lain. Maksudnya untuk join ahli, untuk makan sendiri harga lain, untuk buat bisnes harga lain. Tapi kalau Shakely tak, you all bayar RM35, nak join ahli boleh, nak buat bisnes boleh, tak ada contoh tak ada yang memaksa, betul tak? Harga sama sahaja. Dan harga kita pun, contoh sebotol vitamin C pun sama je. Tak ada nak membeza-bezakan. Master harga lain, supervisor harga lain, SID harga lain kan. Tak ada. Cuma yang membezakan harga ahli dan juga harga bukan ahli. Itu je kita punya harga. Betul tak? Tapi untuk yuran ahli tu memang kita punya paling murah. RM35 kita punya ahli. Kan? So, memang sangat-sangat mudah. Dan sangat-sangat murah. Dan kita nak daftarnya pula tu senang sangat. Nak daftarnya tu hanya perlu daftar dekat mana? Website sahaja. Senang kan kat ujung jari nak daftarkan ahli baru, terus registerkan dekat dalam website. Kan sangat-sangat mudah. Tak perlulah kita nak susah payah nak isi borang pergi mana kan, lepas tu submit dekat branch, dah tak perlulah. Submit je dekat saya pernah bulan lepas saya terjumpa seorang new SID. Dia tengah tercari-cari barang. Saya macam tengok orang ni macam bukan SID je, sebab yelah dia macam tercari-cari kan. Jadi saya tegur dia dulu. Nak cari barang apa? Saya nak cari live hints lah, dia kata gitu kan. First time nak cuba ke? Dah ada dah ada ID? Belum, dia kata gitu. Okay, so cakap lah beza live hints dengan ESP. Lepas tu live hints pula ada 2 flavor. Nak flavor yang mana satu? So cakap nak join ahli tak? Join ahli boleh dapat harga sekian-sekian kan. Terus kat situ dia tak bolehlah saya nak join ahli. Saya daftarkan. Saya tak perlukan borang ke apa. Saya cuma daftarkan melalui handphone saya je. Terus dia dapat ID dia, pergi kaunter, bayar dan aktifkan. Sangat mudah, sangat senang. Kan? So, memang kata Shakely ni orang kata low risk lah dan low capital. Capital kita apa? Modal kita apa je? Cuma RM35 je lah. Dan modal kita modal apa? Modal kita cuma modal usaha je. Kan? Modal kita cuma modal usaha dan rajin sahaja. Rajin, usaha dan konsisten. Itu je kita punya modal kita. Okay? Tapi kalau you all punya offline, mau pada offline, modal kita elio lah. Kita kena rajin bercakap dengan orang. Tapi saya mau kepada offline. Saya malu orangnya. Okay? So, sesuai lah. Business Shakely ni sangat sesuai untuk mereka yang yang nak mencari side income, yang nak buat bisnes ni untuk jangka panjang. Dulu, saya tak fikir pun bisnes Shakely ni saya akan buat secara full time.
Saya dulu sebab saya dah ada kerja hakiki kan. Jadi saya nak jadikan Shakely ni hanya sebagai side income saja. Saya nak RM500 sebulan. Tapi bila saya ditakdirkan anak saya sakit dan saya terpaksa resign dengan kerja hakiki, saya resign 24 jam. Masa anak saya kat ICU, saya resign terus. Time tu saya tak fikir apa sebab saya kata tak apa kalau aku resign, aku ada bisnes Shakely. Aku boleh fokus 100% dengan bisnes Shakely dah lepas ni. Gitu kan? Jadi saya dah tak perlu risau dah. Dengan bila saya resign, saya dah tak perlu risau dah nak cari kerja lain. Sebab saya dah mulakan bisnes Shakely ni daripada 2017. Kan, jadi saya bila anak saya sakit, saya resign, saya terus fokus je bisnes Shakely ni. Jadi daripada awalnya saya hanya anggap bisnes Shakely ni sebagai side income, rupanya sekarang dia adalah bisnes untuk jangka panjang saya. Dan insya Allah jika direzekikan, bisnes ni juga saya akan wariskan untuk anak saya. Kan gitu. Insya Allah, amin. So, orang kata risiko yang kalau kita join Shakely, apa risiko yang kita perlu risau? Saya rasa tak perlu. Tak perlu ada risiko yang perlu kita risaukan. Sebabnya, kita tak keluarkan modal. Betul tak? Lepas tu kita tak perlu sewa tapak untuk tanggung kerugian kalau ada orang tak beli dengan kita. Jadi saya rasa tak perlu dirisaukan untuk buat bisnes Shakely ni. Kan? Okay. So, yang seterusnya, poin seterusnya ialah flexible working hour. Ni lah yang saya cakap. Modal rajin saja. Betul. Modal rajin sahaja. Betul. Flexible working hour. Okay. Dia tak terikat dengan waktu pejabat. Okey, dia tak terikat dengan waktu pejabat. Bila-bila masa kita boleh buat. Cumanya kalau orang yang memang full time buat bisnes Shakely ataupun mereka yang bekerja, kadang-kadang diorang dah dia ada orang kata to do list kena buat. Okey, contoh mereka yang suri rumah kan. Mungkin waktu pagi tu diorang dah 1 jam, pukul 7 hingga pukul 8 diorang dah live sejam. Lepas tu diorang rehat sekejap, uruskan rumah anak, masak. Lepas tu tengah hari tu diorang akan buat konten pula, buat post ke apa ke, macam tu lah. Jadi orang kata waktu tu kita boleh adjust. Maknanya tak perlu terikat macam working hour waktu office yang daripada pukul 5 pagi sampai pukul 6 petang kan. Taklah, maknanya orang kata bila-bila masa kita boleh buat. Kalau contoh time tu macam pukul 8 ni kita sibuk ni, tak sempat nak live, tapi kita boleh buat live pukul 10. Contohnya lah. Ataupun tak sempat lah nak pergi post barang pukul 10 pagi, kita boleh post barang pukul 5 petang. Contoh macam tu. Maknanya kita boleh adjust sendiri masa tu ikut kesesuaian kita. Betul tak? Okay, so kita boleh urus masa kita sendiri. So kita boleh seimbangkan masa antara bisnes dan juga family. Sebab apa? Family nombor 1, tapi bisnes bukan nombor 2. Okay, dua-duanya sangat penting. Dan kita boleh buat ikut kesesuaian masa kita lah. Macam saya kan. Hari tu anak saya banyak kali, anak saya tak sihat kan. Anak saya banyak kali masuk hospital. Tapi saya boleh run bisnes saya boleh efektif masa tu dan masa anak saya tengah sakit. Alhamdulillah kan Allah bagi ujian dekat anak saya sakit, tapi dalam masa yang sama Allah bagi rezeki saya efektif. Masa anak saya kat ward time tu saya boleh buat live, saya boleh submit order kan. Inilah kita kan boleh submit order dekat website kan. Macam saya customer nak OD, saya arrangekan runner. Saya arrangekan runner terus ke rumah customer. Dah senang, saya tak perlu keluar daripada hospital untuk saya hantar pergi rumah customer. Orang kata memang sangat-sangat mudah lah bisnes Shakely ni. Alright, so kalau memang you rasa macam saya suri rumah lah tapi nak cari bisnes yang mudah. Okay. So memang orang kata bisnes ni memang sangat sesuai. Okay. So seterusnya ialah complete support system. Yang kat sini tahulah sebab training, kelas semua disediakan oleh pihak Shakely dan juga kita punya upline macam malam ni kan. Upline kita dah sediakan kelas, kita tinggal masuk sahaja. Lepas tu kita juga ada apa, kita ada team yang positif dan juga support each other. Kalau tak tahu apa-apa ke, tanya dalam grup, mesti ada team-team lain yang boleh tolong supportkan kita. Betul tak? Okay, so ini saja saya punya sharing pada malam ni. Okay, saya tak ambil masa lama sebab ada lagi daripada kawan-kawan yang lain. Saya nak bagi quiz. Tadi semua fokus tak? Sebab saya nak bagi quiz. Sekejap saya tutup dulu saya punya ni. Sekejap Okay, saya nak bagi quiz. So, tolong jawab. Yang terpantas sahaja. Okay, saya punya soalan. Sekejap. Berikan salah satu kekuatan dalam bisnes Shakely. Yang terpantas sahaja.
Ush, 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 ush. Sekejap, sekejap. Oi. Okey, dah dapat. Ya, ya. Okey, dah dapat, dah dapat, dah dapat. Terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dah, saya dah dapat dah. Nanti saya akan bagi tahu dalam grup. Terima kasih semua. Okay, so saya nak pass ke speaker yang seterusnya. Master Mamarin. Master Mamarin. Nanti Yus boleh dengar sharing daripada Master Mamarin juga. Dan ada quiz. Setiap slot ni kita ada quiz. So, minta fokus tau. Okay, saya pass ke Master Mamarin. Mamarin ada tak? Dah ready? Ya. Ada, saya nak buat share slide. Assalamualaikum, kejap saya nak share slide. Sekejap, Masuk lagi slide. Ini dia. Lagi dia. Makan banyak dah tu. Aduh, alhamdulillah. Datang apa aku ni? Aku nak ini. Assalamualaikum. Nampak tak saya punya slide? Hello, dengar tak suara? Nampak slide? Alhamdulillah. Okay. Okay, Dengar, yang ini nampak. saya Okey, dengar-dengar. Alhamdulillah. Okey, yang ni hari ni kita nak share tentang from home sharing to work exploring. Alhamdulillah. Saya nak perkenalkan diri. Saya adalah Mamarin Omar, berumur 35 tahun dan background saya memang asal daripada fully suri rumah. Okey. Dan saya buat Syekli ni memang background suri rumah lah, bukanlah orang kata selalunya kita dengar orang-orang Syekli ni kebanyakannya doktor, siapa lagi, nurse, cikgu, kan, engineer, tapi ramai juga yang berlatar belakangkan suri rumah. Okey. Uh, Kemudian saya dah berkahwin. Saya ada 4 orang anak.
Dan saya join Shaklee bermula pada tahun 2014. Masa saya join Shaklee ni, saya barulah habis pantang. Saya rasa dalam pantang sebab saya masih set set bersalin Shaklee. Set menyusu, saya makan ASP, apa alfalfa, Osteonutrik, Vitalize, semua saya makan full set daripada Shaklee. Okey. Dan saya dah rank Master Connector, Alhamdulillah. So sekarang ni dah masuk lebih kurang dalam 11 tahun lah saya dengan Shaklee. Okey, kemudian saya nak share malam ni tentang core bonus Shaklee. Mungkin ada newbie dalam ni, ahli-ahli baru, ada juga orang yang nak dengar peluang Shaklee. So hari ni saya nak berkongsi tentang core bonus Shaklee. Okey, apa itu core bonus Shaklee? Okey, core bonus Shaklee ni kebanyakannya bila kita sebut core bonus Shaklee, ada orang ingat kena wajib beli kereta. Sebenarnya Shaklee dia tak payah wajib beli kereta sebab kita punya core bonus program ni bebas. Dia bagi kita dalam bentuk cash dan dimasukkan bersama dengan kita punya bonus setiap bulan. Okey, dia ada tambahan lah, nama dia core bonus. Okey, so core bonus ni dia boleh bayar kereta, kita boleh simpan, contoh kita nak simpan dalam bentuk emas, ataupun kita nak simpan dalam bentuk tabung haji kan, ataupun kita nak pergi buat tabung travel, ataupun kita nak buat tabung untuk belajar keluarga, untuk anak-anak masuk belajar universiti kan. Ada orang yang disimpan core bonus tu untuk pembelanjaan anak dia masuk sekolah ataupun universiti. Kemudian core bonus ni kita dapat apabila kita dah bantu ataupun hasil kita besarkan kumpulan kita. Okay, kita dah bantu downline kita dah bantu leader kita untuk rank up dan dapat bonus dengan Shaklee. So core bonus ni pertanda kita punya group dah besar. Okay, faham tak? Okay, kemudian macam mana dapat core bonus ni? Okay, macam mana dapat? Core bonus ni bermula daripada rank supervisor, kita dah boleh dapat core bonus ni. Okay, dia adalah dia punya syarat-syarat kelayakan untuk kita mendapat core bonus Shaklee. Yang ni nanti boleh rujuk kepada apply masing-masing lah. Okay, faham. Okay, untuk kita dapat core bonus Shaklee ni, kita mesti konsisten untuk coaching team kita. Okay, kalau kita jadi supervisor, kita kena teruskan untuk guide team kita, untuk bina team kita dan kita buat application. Contoh, dulu masa kita SID, upline kita yang coaching kita, upline kita yang guide kita. Okay, lepas kita dah jadi supervisor, kita buat sistem application tu, kita pula kena guide downline kita. Kita kena lahirkan downline kita sebagai leader. So, bila kita bantu ramai downline kita untuk dapat bonus, kita bantu ramai downline kita untuk jadi leader, so daripada dia orang punya GUV tu juga membantu kita untuk mendapat core bonus. Okay, so dalam kita punya core bonus ni, dia ada minimum ataupun keperluan group stay lah untuk kita mendapat core bonus ni. Okay, so dalam core bonus ni dia ada stage, dia tahu dia ada plan A ataupun dia ada plan B. Yang ni pun kena rujuk dekat upline. Dan yang penting bila kita nak dapat core bonus ni bermula dengan kita kena buat GUV kita 5,000 lah. So nanti lepas habis sharing saya, boleh jumpa upline masing-masing, boleh tanya macam mana saya nak buat core bonus Shaklee. Okay, lagi besar team kita, lagi besar core bonus kita. Okay, so saya nak share kenapa best core bonus Shaklee ni. Memang best sebab bayangkan kalau kita ni supervisor ke, senior supervisor ke, coordinator ke, kan, selagi kita tak dapat core bonus, selagi itu kita rugi. Kita tak dapat extra income 3%. Sebab setiap RM30 kita dapat sales, kita dapat 3% core bonus. Rugilah sebab kita dah ada rank. Tapi disebabkan kita ni tak dapat complete kita punya core bonus, rugi kita punya sale. Walaupun lah sale kita tu 30,000 ke 50,000 ke kan, selagi kita tak complete kan kita punya core bonus program tu, core bonus plan tu, kita tidak dapat extra income 3%. Rugi sangat. Rugi tak? Rugi ke? 3%. Banyak kan 3% tu. So lepas ni siapa yang dah jadi supervisor, dah ada rank, kena completekan kita punya core bonus tu supaya setiap bulan kita boleh dapat extra 3%. Okay? Dan tak semua company bagi tahu extra 3% core bonus ni.
Tak banyak lah. Ada setengah company dia bagi juga tapi dia bagi dalam bentuk kereta. Wajib beli kereta. Macam Shaklee dia tak wajib. So income tu bebas lah. 3% setiap bulan tu bebas kita nak buat apa saja. Kemudian tak perlu ada kereta baru lah. Kita bebas guna duit tu untuk buat apa pun. Dan 3% ni kita boleh jadi passive income kita setiap bulan lah. InsyaAllah selagi mana kita buat bisnes Shaklee, selagi mana kita ada group, kan, kita akan menerima car bonus ni sampailah kita punya generasi yang seterusnya lah kan. Kalau contoh kita meninggal sekalipun, kita dah mewariskan bisnes itu kepada anak-anak kita. Selagi mana kita complete kita punya car bonus requirement tu 5,500 GUV setiap bulan, kita akan dapat car bonus sampai bila-bila. Okay. Kemudian saya nak share juga kita punya estimate income lah. Car bonus Shaklee yang 3% tu bermula daripada supervisor. Kalau supervisor lebih kurang dalam RM500 lah, selalunya 500 dan ke atas lah akan dapat bermula daripada RM500. So koordinator 800 ke 1,500 di 2,000 ke atas lah. Yang ni pun dia tak orang kata dia bukanlah wajib ataupun dia bukanlah mesti kalau rank key 2,000, tak. Dia bergantung kepada sale. Okay, cuba tengok saya punya car bonus program. Inilah car bonus saya sendiri. Ada 1,600 setiap bulan, ada yang 2,000, ada yang 3,000. Ini adalah car bonus yang Shaklee bayar dekat saya cash setiap bulan, masuk sekali dengan saya punya bonus setiap bulan tu. Okey, banyak tak? 1,500, 2,000, 3,000 kan? Kalau nak ikutkan kereta yang saya pakai, melebihi lah daripada wang yang Shaklee bayar. So lebihan ni kita boleh buat saving, kita boleh buat apa saja. Sebab Shaklee pun dia takkan tanya dah dekat kita. Bulan lepas saya bayar bonus awak 2,000. 2,000. Awak buat apa dengan bonus ni? Kan? Awak hantar dekat company. Awak tuliskan dengan bonus ni awak beli apa? Beli Shaklee tak tanya langsung. Masuk je bonus, ikutlah kita nak buat apa pun kan. Kita beli kereta apa pun dia tak tanya dah. Okay, itulah bestnya car bonus Shaklee ni. Banyak sangat-sangat kan. Bonus kereta 3% pun dah dapat 2-3 ribu. Masya Allah. Ada masa tu dapat saya tengok 7,000. Ada yang dapat 10,000 car bonus. Ada yang dapat 5,000, 15,000. Sangat-sangat banyak bergantung kepada jualan kita dah. Dan berapa besar kita punya grup. Okay. So ini adalah sekejap okay, ini adalah bukti car bonus Shaklee. Bukan saya sahaja yang dapat. Betul, Umi dapat sejak Oktober 1996 lagi, dah 29 tahun. Masya Allah, dapat car bonus. Tengok, saya kata tadi, car bonus Shaklee ni kita boleh dapat sampai bila-bila selagi mana kita buat Shaklee. Umi dah bagi feedback. Umi dapat car bonus Shaklee daripada 1996 lagi, dah 29 tahun. Masya Allah, sangat-sangat lama pemegang car bonus Shaklee. Okay, so kalau dekat sini kita tengok, ini adalah kereta Shaklee saya yang ke... Kalau sibuk kereta saya semua tak nampak lah bukti kawan-kawan kita kan. Itu saya letak satu je kereta saya. Ini adalah kereta saya yang 1, 2, 3, 4. Ini adalah kereta saya yang keempat yang saya beli dengan payslip Shaklee. Alhamdulillah 2 hari saja hantar submit loan bank approve. Ambil kereta ni. Kemudian ada juga kereta daripada yang beli Honda. Beli Honda dengan car bonus Shaklee. Lepas tu kita ada Master Kak Su. Master Kak Su dia beli Alphard. Kak Su ni sebenarnya dia ada 3 kereta Shaklee. Dia beli Toyota Wish Lepas tu dia beli Honda Ketam, dan ini adalah kereta yang ketiga dia, Alphard. Kak Su ada tak dalam ni? Kak Su ni dulu dia adalah founder butik. Lepas dia buat Shaklee, dia tutup butik dia terus fokus kepada Shaklee. Dan bila dia fokus kepada Shaklee, bukan sahaja bonus kereta, tapi rumah dia pun daripada hasil bonus Shaklee. Dan yang terbaru, dia tak sure lah Kak Su dia tak dalam ni. Ini adalah subline saya, dia adalah roommate saya bila saya pergi trip. Kak Su Syukriah, dia adalah rank key coordinator. Ini adalah kereta kedua Kak Su. Kak Su dia beli Honda HR-V baru, kereta baru, koyak plastik lagi. Okay. Dan Kak Su dia tunggu the best time untuk dia beli plate kereta yang nama dia. Masya Allah, dia boleh beli plate kereta. Saya bongkarlah dekat sini sikit Kak Su beli car bonus Shaklee, lepas tu dia tempah plate dia dengan number 27. Ni family punya number kot saya rasa.
tak dia punya plate ni berharga RM8,000. Saya kata, Kak Su, serius ke Kak Su beli plate reka sampai RM8,000? Dia kata, Kak Su beli. Kak Su, uh, apa? Kak Su beli ke plate reka dia RM8,000. Kalau bagi kita ni kan, ya Allah, daripada hang beli plate reka RM8,000 ni, lebih baik lah beli tu, lebih baik beli ini. Tapi Kak Su, dia guna car bonus dia yang setiap bulan tu dia tarik, dia beli plate kereta. Dan dia bayar deposit kereta pun dengan bonus Shaklee. Ini pun suri rumah. Kami semua empat-empat gambar kat sini adalah geng suri rumah yang mendapat bonus Shaklee full time business Shaklee. Semua orang bila ada duit boleh buat apa betul. Kadang kita rasa macam berbazir kan, buat apalah beli kereta mahal, buat apalah beli kereta mahal. Tapi ini adalah orang kata nikmat ataupun orang kata kepuasan lah. Beli kita ni bekerja penat-penat, lepas tu dapat bonus Shaklee. Okay, itu adalah bukti. Kemudian saya nak share travel with Shaklee. Okay, siapa dekat sini yang pernah travel dengan Shaklee? Bercuba angkat tangan. Travel dengan Shaklee pun adalah satu peluang yang ada dekat Shaklee, iaitu kita punya layak melancong percuma dalam negeri ataupun luar negara. Dulu memang ada dalam negeri tau, tapi sekarang Shaklee memang the best. Dia bawa kita pergi dekat Asia Tenggara. Kita punya regional trip di Asia Tenggara lah. Okay, di international trip. Selalunya kita pergi dekat Europe kan, US dan sebagainya lah. Kemudian tiket, hotel, makan semua Shaklee sponsor. Kita memang tak payah bawa apa-apa. Duit poket pun kadang-kadang kami tak bawa. Saya kadang-kadang pergi trip Shaklee malas nak tukar duit. Tapi tukar juga sebab kadang-kadang kita nak beli kedai-kedai lokal tepi-tepi jalan tu dia tak pakai kad kan. Kita kena pakai duit depo. So tukarlah juga sikit. Okay. Dan selalunya memang semua Shaklee bayar. Makan kadang-kadang sampai kenyang. Dah makan pagi, tengah hari makan lagi, petang makan lagi, malam makan lagi kan. Sebab tu dah tim-tim Shaklee ni kalau pergi trip, dia orang akan diet sebelum pergi trip. Balik trip semua naik badan. Ada yang naik badan, ada yang pregnant dan sebagainya kan. Sebab orang kata pergi trip Shaklee ni memang sangat-sangat best. Kemudian, dan dah ramai. Betul Master Amir naik berat kalau pergi trip Shaklee. Atas kapal terbang pun dah makan 2-3 kali kan. Tak sempat turun dekat. Tak sempat mendarat lagi, berat badan naik skido dah. Okay. Dan ramai si rumah lah yang dapat travel luar negara walaupun kita ni hanya bermula dari rumah. Saya bercakap di bahagian side saya sebab saya memang pure suri rumah. Saya memang tak ada apa-apa yang nak dibanggakan seawal saya join Shaklee. Kan? So kalau hampa dekat sini yang memang si rumah macam saya, kita tak ada kereta mewah, kita tak ada rumah besar, kita tak ada apa-apa, nothing untuk kita banggakan, untuk kita share dengan di luar sana. Tetapi kita ada satu benda yang mahal yang boleh membantu kita untuk dapat capai impian kita, iaitu kita ada Shaklee Effect. So Shaklee Effect inilah yang akan membantu kita untuk mengubah kehidupan kita. Yang penting kita kena rajin berkongsi, bercerita tentang Shaklee. Makan Shaklee cerita. Apa yang kita dapat dengan Shaklee kita cerita. Tim kita best kita kena cerita. Okay? Daripada situlah dia akan membantu kita untuk mendapat semua apa yang Shaklee bagi dekat kita. Okay? Seronok punya kedai hari ni. Alhamdulillah. Okay? So siapa yang layak untuk dapat trip Shaklee? Yang berada di rank senior supervisor dan koordinator ke atas. Dulu memang dia open untuk semua supervisor, tapi sekarang dia nak kita ni lebih serius kan dalam Shaklee ni. So dia buka daripada rank senior supervisor dan koordinator. Okay, so kalau kita nak pergi trip Shaklee ni, kita kena lepas point lah setiap bulan. Sebab tu lah kita punya apply suruh kita efektif. Bukan apply suruh efektif, Shaklee. Okay, dia suruh kita efektif setiap bulan sebab bila kita efektif tu kita dapat point. Nak tahu macam mana nak dapat point-point ni, kena tanya apply masing-masing lah. Okay, cuba tanya apply nanti macam mana saya nak dapat trip Shaklee. Okay, nanti apply nak akan ajar. Okay. Kemudian saya nak share antara trip yang saya dah dapat dengan Shaklee yang sempat saya korek lah slide-slide ni. Okay, pada tahun 2017 saya dapat trip pertama saya pergi ke Japan. Saya pergi Japan pada bulan 5 tak salah saya. Suami saya pergi umrah Jordan pada bulan 1 abang. Pada bulan 1. Lepas suami saya balik Jordan umrah, saya pergi Jepun pada bulan 5. Kan? Awal tahun suami saya pergi Jordan umrah Shaklee dengan kawan-kawan.
Itu adalah trip pertama yang saya dapat luar negara. Saya hadiahkan dekat suami saya. Sebab apa saya hadiah kat dia? First sekali sebab saya ada anak-anak kecil. So tak boleh lagi nak pergi trip Shankly. Jadi saya hadiahkanlah tiket umrah Jordan kepada suami saya. Suami saya pun dia tak pernah lagi pergi umrah. Memang rezeki dia. Sebab apa? Sebab masa saya baru buat Shankly dulu, saya cakap dekat suami saya, Abang, Shankly ni ada trip boleh dapat umrah. Dia tak percaya. Dia kata, mana ada orang boleh bagi umrah, bukan murah kan? So saya cakap kat suami saya, tak apa, Rin akan buktikan dekat abang yang Shankly ni boleh bagi trip umrah. Sebab masa saya join Shankly tu, Master Farihah tengah buat umrah. So saya gunakan apply untuk convince suami saya bahawa Shankly ni boleh uh, buat kita dapat umrah percuma. Dan Alhamdulillah saya berjaya buktikan dekat suami yang betul. Shankly dah hantar suami saya bukan setakat buat umrah tapi pergi ziarah dekat Jordan. Alhamdulillah. Bila dia balik daripada trip Shankly tu, dia memang sangat-sangat support saya sampai sekarang. So kalau orang tanya kejayaan saya ni bukanlah daripada saya seorang tapi daripada support dan juga doa suami. Dia yang tolong saya bawa pergi kelas. Kadang-kadang saya ada kelas, dia tolong jaga anak. Tolong bawa saya pergi COD. Tanpa dia saya tak boleh untuk pergi kelas, untuk berjaya sejauh ini. Okay? Kemudian saya pergi ke 2018, saya pergi ke cruise Itali, Spain dengan Perancis. 2019 saya pergi US, 2022 saya pergi Switzerland, 2023 saya pergi Korea, 2024 saya pergi cruise Thailand, Phuket, Singapura, Thailand, Singapura. Pada tahun 2025 saya pergi ke Bali, baru balik. Okay. Ini adalah antara trip saya travel dengan Shankly. Kalau saya nak pergi duit sendiri, kalau saya tak buat Shankly, saya tak tahulah boleh tak sampai kan. Tapi Alhamdulillah saya tak tangka sejauh dan sebanyak negara yang saya dah pernah travel dengan Shankly. InsyaAllah kita doakan sama-sama supaya impian kita dimakbulkan dengan Shankly. So itu saja sharing saya. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada saya nak bagilah soalan sikit. Okay. Ada soalan nak tanya, boleh bagi di ruang komen. Okey, insyaAllah. So, saya nak bagi soalan sikit lah untuk malam ni. Saya nak tanya, siapa yang fokus dalam kelas tadi, bermula pada tahun berapa saya pergi trip Shankly, pada tahun berapa, dan, sabar. Oi, laju. Dan pada tahun 2022, saya pergi trip ke mana? Saya nak pilih yang jawab dalam satu satu jawapan. Bermula tahun berapa dan pada tahun berapa saya pergi Switzerland. Saya nak dalam satu. Satu jawapan. Ada orang baca komen. Okey, saya nak satu jawapan.